Pada pagi ini, Gagasan Anti Penyelewengan Selangor GAPS mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Dewan Negara untuk menyampaikan rasa prihatin kita kepada perilaku ahli Parlimen Permatang Pau yang juga Ketua Pembangkang di Parlimen Malaysia yang pernah disabitkan sebagai seorang pengamal homoseks oleh Mahkamah Persekutuan pada tahun 2004. Yang demikian, GAPS menggesa demi mempertahankan institusi pembangkang di Parlimen Malaysia. Beliau, Datuk Seri Anwar Ibrahim, wajar dipecat dan diganti dengan ahli Parlimen yang lain atas 4 asas yang berikut. Pertama, kes liwat 1 Datuk Seri Anwar Ibrahim yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan yang memutuskan bahawa beliau adalah seorang pengamal homoseks. Ini disebut dalam penghakiman hakim yang menyatakan bahawa, to summarize our judgment, even though reading from the repeal accord, we find evidence to confirm that the appellant were involved in the homosexual activities. Dan ini cukup jelas. Yang kedua, dalam kes liwat 2 Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana mahkamah tidak menyebut yang kejadian liwat tidak berlaku. Yang ketiga, VCD seks bebas China Doll yang melibatkan beliau yang berluasa di media maya. Yang ketiga adalah pengakuan Datuk Nala Karupan yang mempunyai bukti jelas bahawa beliau terlibat dengan skandal seks bersama dengan isteri orang. Tambahan 2 perkara adalah kami juga menggesa supaya Parlimen Malaysia melihat kepada contoh-contoh yang berlaku di Indonesia. Seorang ahli Parlimen dipecat apabila dia menonton video seks dalam sidang Dewan. Di Turki, 6 orang ahli Parlimen meletakkan jawatan kerana skandal seks. Yang terbaru di Australia, Speaker Parlimen letak jawatan kerana skandal seks homoseksual di Australia. Ini merupakan contoh-contoh yang baik. Kami juga menggesa supaya satu clause baru iaitu impeachment proceeding dimuatkan, dimasukkan di dalam peraturan Dewan jikalau peraturan impeachment proceeding itu tidak ada, supaya kita dapat membersihkan Dewan ini daripada perbuatan-perbuatan ahli Parlimen yang dilakukan di luar daripada batas-batas kemanusiaan. Dan Alhamdulillah Speaker Dewan Negara sangat responsif dan kami akan cuba melobi beberapa orang ahli senator untuk mengemukakan usul ini dalam sidang Dewan yang sedang berlangsung pada minggu ini dan minggu depan. Okay. Terima kasih. Okay. Itu saja. Ada soalan? Senator yang ya, kami dalam proses untuk mengadakan pertemuan dengan beberapa orang senator dan beberapa orang ahli Parlimen. It is ongoing in activities to the fact that kita mahu suatu clause impeachment proceeding dimasukkan dalam peraturan Dewan. Dan ini memerlukan proses panjang. Kita harap pada sidang Dewan yang akan datang, ianya boleh dikemukakan secara mengikut peraturan Dewan supaya perkara ini kita dapat lakukan. Ya. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih.